Jom tengok Amerika menentang Bosnia dengan aku. Tadi masa lepas nyanyi lagu negaraku dia, ada jet tadi lalu ke atas ni. Aku terlepas. Aku lambat sampai, aku baru sampai korang. Tapi player dah ready lah dekat bawah ni. Seat kita dekat sini. Ni apa ni, American punya corak. Diorang nak tiru macam Norway ke. Memang US conquer bola. Masa half time je semua orang keluar beli makanan. Ibu tandas apa semua. Ni attendance hari ni korang 68,000 orang. US baru kena rekat korang. Decision rekat. Nampaknya mereka mari lagi ke pusingan seterusnya. Kita tengoklah berapa jauh mereka boleh pergi. Tapi home advantage memang kuat. Oh, memang sakit lah kalau jadi Bosnia main. Bayangkan, penuh satu stadium fan US je. Sakit kepala main. Tu je korang. InsyaAllah, macam aku selalu pesan, jangan tunggu sempurna. Kita hanya perlu mula. Assalamualaikum.